warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda semua sedang mendengar Beyond Halal Podcast, sebuah podcast yang membincangkan bukan sekadar logo dan persijilan halal, malah banyak lagi perkara menarik yang bakal kami bincangkan. Saya Hanisa Isnin, hos anda pada hari ini. Jadi, episod kali ini dibawakan khas oleh Kumpulan Pendidikan Unity, peneraju pendidikan pengurusan industri halal di dunia. Terima kasih kepada penaja kita pada hari ini. Jadi, Kumpulan Pendidikan Unity ini sejak tahun 2013 lagi menawarkan diploma pengurusan industri halal dan terdapat 2 kampus yang menawarkan program ini, iaitu satu di Port Dickson dan lagi satu di Kota Baru. Jadi bersempena dengan result SPM yang telah keluar baru-baru ini, kami di Beyond Halal Podcast ingin mengucapkan tahniah kepada calon lepasan SPM 2024. Tidak kiralah apapun keputusan anda, anda telah lakukan yang terbaik. Okey, jadi mungkin ramai adik-adik di luar sana dan mungkin juga ibu bapa yang sedang mendengar sedang berfikir, apa hala tuju saya ataupun anak saya lepas SPM ini. Jadi hari ini kita nak buka satu perbincangan tentang bakat halal. Adakah ini satu laluan kerjaya yang boleh diterokai oleh generasi muda? Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran anda. Anda berada di siaran yang tepat. Kita akan berjumpa kembali selepas ini. Okay, let's go. Okey, kembali kita ke episod Beyond Halal Podcast yang akan membincangkan bukan sekadar logo dan persijilan halal, malah banyak lagi perkara lain yang kita bakal bincangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kumpulan Pendidikan Unity yang menaja episod kali ini. Okey, baiklah. Episod kali ini kita bersama dengan seseorang tetamu yang sangat berpengalaman, iaitu Ketua Eksekutif College Unity Port Dickson, merangkap Presiden Persatuan Kebangsaan IPTS Bumi Putera Malaysia, Encik Amir Hamzah Mat Isa. Apa khabar Encik Amir? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang saya ke podcast Beyond Halal. Baik. Okey, baik Encik Amir. Sebelum kita mulakan perbincangan kita dengan lebih lanjut, boleh Encik Amir perkenalkan sedikit latar belakang Encik Amir? Okey, terima kasih Puan Hanisa. Puan Hanisa dah perkenalkan dah pun sebenarnya. Saya adalah Amir Hamzah Mat Isa, Ketua Eksekutif College Unity Port Dickson, sebahagian daripada Kumpulan Pendidikan Unity. Saya juga merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan IPTS Bumi Putera Malaysia. Dan saya di sini pada hari ini untuk kita sama-sama bincangkan tentang talent halal. Ya. Apakah talent halal ni menjadi satu pilihan kerjaya atau pilihan melanjutkan pendidikan bagi pelajar-pelajar lepasan SPM yang saya percaya sedang mencari-cari peluang untuk melanjutkan pengajian dan juga sedang melihat apa kerjaya yang akan mereka terokai pada masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kerana mengundang saya dan saya harap perbincangan hari ini akan menariklah untuk pendengar-pendengar kita dan penonton-penonton kita. Okey, baik. Terima kasih Encik Amir. Okey, jadi kita nak tahu dulu, boleh terangkan lebih lanjut tak apa itu sebenarnya bakat halal tu sendiri? Okey. Sebelum saya huraikan tentang bakat halal, mungkin saya nak berikan satu gambaran, kan, sebab selalunya bila kita mendengar perkataan halal, kita akan kaitkan dengan syariah. Ya, Kan? betul. Maknanya ianya adalah urusan agama. Kan? Betul. Jadi memang betul lah, halal ni adalah syariah. Ya. Istilah halal tu sendiri juga adalah istilah syariah. Ya, betul. Kan? Tetapi
fokus ataupun skop perbincangan kita pada hari ini adalah talent halal dalam industri halal. Ya. Kan? Jadi halal ni sebenarnya sudah menjadi satu industri besar. Kita boleh juga katakan sudah menjadi suatu kuasa ekonomi, kan, yang mendominasi pasaran. Okey. Kan? Dan halal ni juga, industri halal juga tidak hanya terhad, kan, oleh Muslim sahaja. Kan? Industri halal ni telah berkembang, merentas sempadan agama, kan, merentas sempadan negara, kan? Dan kalau kita lihat negara-negara bukan Islam juga turut nakkan yang halal. Okey. Kan? Dan kalau kita tengok di segi angka lah, kan, nak cakap betapa besarnya industri halal, kan, kalau di Malaysia nilai perdagangan industri halal ni menyumbang 7.7% daripada KDNK negara kita. Ini pada tahun 2024 lah, Okey. dengan nilaian 146 bilion ringgit Malaysia. Wow, Kan? banyak tu. Ya. Dan then di segi global, kan, nilai dagang halal di peringkat global juga mencecah 2.93 trilion US dollar. Okey. Kan? Banyak. Dan dijangka akan meningkat 300 kali ganda, 300% Oh, baik. menjelang 10 tahun akan datang. Hampir 10 trilion USD dijangka industri halal ni akan berkembang. Jadi bila kita sebut tentang pertumbuhan industri halal dan halal itu sebagai satu kuasa ekonomi, pasti kita memerlukan talent yang terlatih khusus dalam bidang industri halal. Of course dalam aspek syariahnya, dalam aspek standard, dalam aspek pematuhan standard-standard halal di negara-negara yang memberikan sertifikasi halal. Jadi itu secara umum bila kita sebut tentang talent halal adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang syariah, kan, pengetahuan tentang industri. Okey. Dan juga satu poin yang penting juga bila kita sebut tentang industri halal ni, dia tidak hanya terhad kepada industri makanan atau minuman. Baik. Apa lagi industri lain Contohnya yang ada? saya kira kita biasa dengar sekarang ni orang bercakap tentang halal kosmetik. Oh, okey. Kan? Dulu pun semasa COVID kita biasa mendengar orang bertanya vaksin ni halal ke tidak. Kan? Jadi ada halal pharmaceutical. Okey. Kan? Kemudian produk-produk halal yang dikeluarkan di ladang, lembu yang disembelih di ladang itu dibawa ke kilang, melibatkan pergerakan. Ya. Ada halal logistik. Okey, Kan? luaslah dia Luas. punya skop tu. Kan? Kemudian sekarang ni pun kita biasa mendengar halal tourism. Ada juga. Pelancongan halal. Jadi hal ini sudah menjadi satu yang besar, kan, dan itu juga menjadi keperluan, potensi untuk bakat-bakat halal ini diceburi oleh pelajar-pelajar kita lah. Itu secara ringkas, tapi tak ringkas jugalah puan. Tak apa. Okey, baik. Macam Encik Amir tadi kata dia tidak terhad kepada agama, tidak terhad kepada Muslim. Jadi maksud Encik Amir tadi non-Muslim pun boleh menceburi jugalah bidang ni. Kalau mereka nak sambung belajar dalam diploma industri halal tadi, boleh lah ya? Ya. Okey. Bakat halal tidak hanya terhad kepada Muslim lah. Kan? Tetapi of course dalam skop kerja yang tertentu memang ada persyaratan Muslim. Sebagai contoh, kalau di Malaysia untuk bekerja sebagai eksekutif halal, salah satu syaratnya mestilah Muslim. Okey. Kan? Selain mestilah warga negara Malaysia. Satu lagi contoh, penyembelih mestilah Muslim. Okey. Tetapi bakat halal ini tidak hanya terhad kepada halal eksekutif ataupun eksekutif halal atau penyembelih, tetapi ada juga pegawai kualiti, saintis halal, pakar yang membangunkan produk-produk halal. Jadi yang non-Muslim pun boleh terlibat. Kan, sebagai halal talent, kecuali untuk bidang-bidang tugas yang tertentu yang memang memerlukan syarat Muslim.
Jadi nak menjawab Okey. soalan Puan Anissa tadi tu, Mm-mm. untuk belajar diploma halal di College Unity ni bolehlah non-Muslim. Kan? Tak ada Okey. masalah. Baik. Yelah, macam di industri ada apa ni, macam bahagian R&D kan. Ya. Kadang-kadang ada juga non-Muslim yang terlibat. Jadi mereka juga perlu tahu keperluan Muslim, maksudnya daripada segi basic syariah untuk develop produk itu supaya menepatilah dengan syarat yang dikeluarkan oleh persijilan halal lah. Betul, Kerana setuju. kebanyakan makanan dan macam Cik Amir kata tadi, kosmetik dan farmaceutical ada kebanyakannya sudah ada sertifikasi halal. Ya, Betul? betul. Kan? Okey. Baik. Okey. Jadi macam itu realiti industri halal hari inilah kan. Okey. Macam tadi Cik Amir kata untuk halal eksekutif di Malaysia wajibnya ada seorang Muslim dan warga negara lah. Tapi apa pula, bagaimana pula di luar negara? Adakah keperluan ini sama ataupun tidak? Kalau persijilan itu daripada Malaysia, daripada JAKIM, kan, Mm-mm. walaupun certification itu di luar negara, Mm-mm. dia menggunakan pakai syarat yang sama lah. Sama juga. Okey. Dan saya percaya, walaupun saya tidak ada maklumat secara yang tepat, kan, saya percaya badan-badan persijilan halal di seluruh dunia juga meletakkan Muslim itu sebagai satu kriteria lah, kan, sebab halal ini adalah faktor syariah, kan. Jadi faktor integriti, kan. Jadi kita lebih berkeyakinan lah sebagai Muslim, integriti itu akan lebih mematuhi aspek-aspek syariah dalam industri halal. Okey, baik. Terima kasih Encik Amir atas penjelasan yang diberikan. Okey, para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih mendalam lagi kupasan yang bakal Encik Amir akan terangkan. Jumpa sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penonton dan pendengar yang setia mendengarkan Beyond Halal Podcast. Terima kasih sekali lagi kepada penaja kita, Kumpulan Pendidikan Unity, peneraju pendidikan halal di dunia. Okey, baiklah, kita sambung ke perbincangan kita pada hari ini. Jadi, Encik Amir, Yes. Adakah pelajar aliran agama sahaja yang boleh masuk diploma pengurusan industri halal ni? Dia terbuka pada semua sebenarnya. Okey. Sebab dia tak semestinya pelajar daripada aliran agama, sekolah agama saja. Jadi pelajar yang ambil aliran sains, kan, ambil aliran business, business accounting pun boleh. Boleh juga ya? Menceburi, Okey. kan, dan berusaha atau ke arah menjadi talent halal yang kita ceritakan tadi tu. Okey, baik. Okey. Jadi boleh ceritakan sedikit potensi peluang pekerjaan untuk talent halal kita ni? Okey. Peluang dia sangat besar, kan, sebab ada permintaan yang tinggi lah. Kan. Okey. Saya ulang balik, sebab industri halal ni tidak terhad kepada industri makanan dan minuman. Dalam industri makanan dan minuman pun ada pelbagai segmen. Ada segmen perkilangan, kan, ada juga segmen services, kan, seperti restoran berangkai, kan, yang ada banyak cawangan, kan, ataupun syarikat-syarikat catering yang besar, kan, contoh yang besar, contohnya syarikat catering yang membekalkan makanan kepada syarikat-syarikat penerbangan. Kan. Jadi itu peluang-peluang kerjaya, dan tidak hanya makanan, kita ada bidang
kosmetik Okey. dan personal care, Mhm. ada bidang pharmaceutical, Okey. kan, ada juga tentang logistik, supply Okey. chain, Ya. kan, Mm-mm. pelancongan, Mm-mm. kan, Muslim friendly tourism. Okey. Jadi permintaan itu tidak terbatas kepada sektor makanan saja. Dan sebagai talent halal, kita tengok beberapa sektor lah. Mm-mm. Contohnya dalam sektor industri, Ya. peluang kerjaya itu ada pelbagai lah. Mm-mm. Di segi profesional teknikalnya sebagai eksekutif halal, Okey. kan, yang mendapat kalau di Malaysia ini mendapat persijilan eksekutif halal daripada JAKIM, dan juga kita tawarkan program tersebut. Selain Okey. daripada diploma, selepas diploma dia ambil persijilan profesional, kan. Okey. Dan tidak hanya sebagai halal eksekutif, di industri juga ada halal auditor ataupun juru audit halal dalaman. Dia Okey. juga boleh terlibat dalam halal committee, Okey, kan. baik. Kemudian pegawai quality control, kan. Ya. Kemudian sebagai product development. Itu kalau dalam industri, Ha-ha. kan. Tetapi dalam bidang mereka juga boleh berkhidmat di jabatan-jabatan kerajaan sebagai auditor, kan, sebagai mereka yang terlibat secara langsung dalam pemantauan persijilan halal, Ya. persijilan halal. Kemudian talent halal ni juga adalah mereka yang menjadi konsultan, Ya. kan, yang membantu syarikat-syarikat untuk mendapatkan persijilan, kan, mereka yang menjadi jurulatih ataupun trainer, kan, yang menganjurkan kursus-kursus ataupun latihan-latihan halal, kan, dan juga dalam bidang akademik sebagai penyelidik, sebagai pensyarah, Okey. kan, boleh juga menjadi usahawan, Ya, kan. ya. Dan sekarang ni ramai nak jadi influencer, boleh juga jadi influencer yang mempromosikan, kan, yang secara khusus mempromosikan cara hidup halal, kan, restoran-restoran halal, dan Ya. itu memerlukan knowledge yang khusus lah kalau kita jadi influencer dengan pengetahuan. Ya. Jadi konten-konten kita itu akan lebih menarik. Ya. Jadi itu secara umum lah tentang potensi. Dan saya nak tambah, talent halal ni tidak hanya terbatas di Malaysia. Ya. Sebab tadi kita cerita bagaimana halal ni telah menjadi satu kuasa ekonomi dunia. Jadi kalau talent halal yang kita lahirkan ini ada keupayaan dan juga ada semangat untuk berkhidmat di luar negara, mereka juga boleh menceburi ataupun menerokai peluang-peluang sebagai talent halal di luar negara. Saya ambil satu contoh yang agak klasik lah. Pada tahun 2020, Jepun menjadi tuan rumah sukan Olimpik, Okey. kan. Cuma sukan Olimpik itu ditangguhkan kepada 2021. Saya nak cerita pada sebelum pada tahun 2019, sewaktu Jepun sedang mempersiapkan negara mereka untuk penganjuran sukan terbesar di dunia itu, Okey. Mayor Tokyo pada ketika itu membuat satu press conference, kan, menceritakan tentang kesediaan Jepun, bagaimana Jepun membuat persediaan. Salah satu yang disebut adalah Jepun mempersiapkan makanan halal, kan, pusat-pusat services halal, Okey. kan, kepada atlet-atlet yang akan datang dan juga pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Tokyo, ke Jepun untuk menyaksikan dan terlibat dalam sukan Olimpik. Okey. Dan kita tahu Jepun ni Muslimnya cuma 1%, kan, tetapi mereka bercakap tentang halal. Jadi pertumbuhan industri halal ni telah kita sebut di peringkat awal tadi merentas sempadan negara, sempadan agama, kan, dan ia satu peluang sebenarnya kepada pelajar-pelajar khususnya yang sedang mencari tempat ini, boleh explore lebih tentang industri halal, dan sebagai talent halal. Cukup menarik sebenarnya. Ya, memang menarik sebab sebelum ni saya ada kawan juga yang pernah terlibat dengan Olimpik lah. Jadi sebelum Olimpik Jepun ni, kebanyakan mereka bawa mi segera daripada Malaysia untuk ke sana. Sebab
kurangnya produk halal. Jadi Jepun telah mengambil langkah yang baiklah kan untuk menjaga halal, menyediakan makanan halal dan perkara itu juga membuka peluang kepada para pelajar, talent halal kita untuk ke sana ya. Ya. Okey. Dan saya dapat tahu juga yang memang di Jepun tu memang perlu suka untuk ambil pelajar kita sebagai talent halal mereka ya. Kita sedia maklum bahawa Malaysia ni dikenali sebagai peneraju lah dalam standard, Ya. kan, dipercayai lah. Ya. Halal Malaysia ni adalah halal yang antara halal yang paling dipercayai lah di seluruh dunia, Baik. yang menjadi rujukan standard halal Malaysia ni. Jadi sebagai contoh, kita cerita pasal Jepun ni kan, memang Malaysia dijadikan sebagai reference, kan, kita memberikan khidmat nasihat kepada mereka, dan itu berkaitan jugalah dengan tadi itu, kan, bagaimana kita telah membantu, kan, bersama-sama dengan Jepun untuk membangunkan facilities halal di negara mereka. Dan sekarang ni kita lihat tidak hanya Jepun, kan, banyak negara-negara non-Muslim, Taiwan, Korea, Hong Kong, kan, mereka ni nak menarik visitors atau pelancong daripada luar negara, especially pelancong Muslim. Mereka menyediakan makanan perkhidmatan halal ini, kan, untuk menampung ataupun memenuhi keperluan hampir 30% world population ini Muslim, kan, dan Muslim ini juga tidak hanya of course ada negara majority Muslim, tetapi taburan keperluan produk halal ni tidak hanya kepada negara-negara majority Muslim sahaja, tapi ramai juga Muslim di Eropah, di Amerika yang memerlukan produk halal. Jadi ini membantu sebenarnya, atau menjadi faktor yang membantu pertumbuhan industri halal yang cukup pesat sekarang ini. Okey, baik. Encik Amir boleh terangkan sikit tak dalam diploma industri halal tu apa subjek-subjek yang diajar? Okey. Saya bagi gambaran sedikitlah. Bila kita sebut halal, of course ada perkara syariah lah, kan. Jadi diploma pengurusan industri halal ini kita bangunkan pada tahun 2012, dan kita mendapat kelulusan dan mula ditawarkan pada tahun 2013, kan. Unity adalah IPT yang pertama di Malaysia yang diberikan kelulusan untuk menawarkan program seumpamanya. Dan jadi diploma ini kita gabungkan subjek-subjek ataupun knowledge dan juga kompetensi yang diperlukan dalam industri halal. Pertama, of course, syariah. Kan, subjek syariah ni seperti asas halal dan haram, kan, dalam Islam, tentang qawaid fiqhiyah, tentang asas pembersihan dalam Islam, kan. Jadi subjek-subjek kuliah ini ada lebih syariah ini ada lebih kurang 30%, kan, daripada keseluruhan konten, kan, 90 kredit tersebut. Baik. Jadi selain itu ada subjek yang berkaitan dengan standard halal Malaysia. Persijilan, audit, assurance system. Jadi mereka bila belajar ni, mereka dah tahu dah tentang dah ready untuk menjadi talent halal di Malaysia. Dan kemudian sebab halal ni juga satu ekonomi, satu bisnes, mereka juga belajar tentang tentang asas-asas perniagaan, kan, tentang undang-undang perniagaan dunia, kan, supaya mereka tidak hanya ada knowledge, kompetensi tentang halal, tentang proses, tetapi juga tentang bisnes. Dan ada juga subjek bahasa Arab communication ataupun bahasa perdagangan, untuk mempersiapkan pelajar-pelajar ini untuk go global lah. Jadi saya kira satu program yang sangat menarik untuk pelajar-pelajar lepasan SPM Ceburi, dan menjadi sebahagian daripada pertumbuhan halal ekonomi yang berkembang pesat tidak hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Amir. Penonton dan pendengar sekalian, kita akan teruskan lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar
Jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali ke podcast Beyond Halal. Terima kasih sekali lagi kepada penaja kita, Kumpulan Pendidikan Unity, peneraju pendidikan halal di dunia. Dan terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang setia dengan kami. Okey, kita kembali kepada perbincangan dengan kita. Jadi hari tu Encik Amir, Yes. lepas COVID, ramai yang tak nak sambung belajar. Nak jadi pemandu e-hailing, nak terlibat dengan gig ekonomi, nak jadi influencer Influencer. kan. Lepas tu sebab nak sambung belajar ni perlu modal kan. Dan nak masuk IPTS pula. Mahal kan Encik Amir ke macam mana Encik Amir? Okey. Ni soalan panas juga ni. Ha. Okey, memang COVID dan COVID dan juga MCO kan. MCO apa ni? Kawalan Kawalan pergerakan kan? ini mengubah banyak perkara lah kan. Jadi memang betul selepas daripada COVID kita dunia lah, bukan kita sajalah, dunia mengalami perubahan yang cukup ketara lah di segi behavior kan. Di segi behavior kita, cara hidup kita pun berbeza dan pendidikan ni tak lari jugalah, terkesan juga kan. Jadi saya tak kata betul apa yang puan cakap tadi, ada sekelompok atau peratus pelajar yang yang agak besar jugalah yang mungkin tidak berminat untuk menyambung pengajian kan, ataupun terus bekerja dalam sektor-sektor gig ekonomi kan. Mungkin pada awalnya mungkin disebabkan desakan ataupun keperluan hidup, tapi bila dah comfortable itu mungkin terus begitu. Jadi saya nampak perlu ada satu anjakan lah kan. Saya nak kongsikan satu pepatah Cina lah kan, yang di bahasa Melayu kan, kan. Kalau kita nak merancang selama setahun kan, merancang kehidupan ni setahun, kita boleh survive ni, kita tanam padi kan. Kita tanam padi dalam satu musim tu mungkin 4 bulan, 3 bulan kita boleh dapat hasil dia. Jadi kita boleh hidup setahun lah kan. Kalau kita nak merancang untuk hidup satu dekad, satu dekad 10 tahun, kita tanam pokok. Sekarang ni panas isu pokok durian kan. Tapi bukan kita ke situ kan. Jadi kita tanam pokok durian 4-5 tahun ada hasil, kita boleh hidup dengan pokok durian tu. Tetapi kalau kita nak merancang seumur hidup, lifetime, kita educate people. Jadi pendidikan ni kepentingannya sangat besar. Betul, mungkin sekarang ni kita boleh hidup sebagai pekerja dalam gig ekonomi kan. Tetapi ia mungkin sementara lah. Kan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Tapi kalau dah 10 tahun besok, bila anak-anak ni dah berumah tangga kan, mungkin nak balik malam tak boleh lah untuk buat e-hailing ni sebab dah ada anak, dah ada tanggungjawab. Dan mungkin di segi tenaga fizikal pun mungkin dah berkurang. Tetapi pendidikan ini adalah satu modal yang berpanjangan. Jadi tak salah buat, tetapi jangan lupakan, kena cari jalan jugalah untuk go for education. Kan, sama ada buat sijil, sama ada buat diploma ataupun menyambung pengajian secara lebih serius. Jadi itu pandangan saya lah. Kemudian tadi puan ada sebut tentang belajar di IPTS ni tak mahal ke kan. Jadi ini juga satu salah faham lah kan, yang di luar sana takut bila tak dapat tempat di IPTA kan, ataupun mungkin tak minat menyambung pengajian di IPTA sebab yang dipohon itu tak dapat kan. Jadi bila nak masuk ke IPTS, contohnya nak masuk program halal ni kan, takut mahal pula kan. Mahal. Jadi untuk di IPTA memang ada program ini di diploma pengurusan ada di UiTM kan. Tetapi di UiTM ni ada syarat masuk yang lebih tinggi kan, dan juga ada kota dia. Jadi kalau tak dapat di UiTM ataupun ada kredit yang minimum 3 kredit, dah boleh masuk di IPTS. Bayarannya tak mahal sebenarnya kan, sebab kita ada kemudahan kan, kemudahan PTPTN kan, untuk pelajar-pelajar dalam kategori B40 sebagai contoh.
bayar pendaftaran 250 sahaja. 250 je. Mahal ke murah puan? Murah 250. Sebab nak masuk tadika pun sekarang ni kena ada kawan-kawan pun dekat 1000 lebih juga. Ya, anak saya tu memang 1000 betul. pendaftarannya. Jadi bayar 250 dan tidak perlu bayar apa-apa sepanjang pengajian. Sebab ada pembiayaan daripada PTPTN yang boleh menampung dan pada pelajar-pelajar. Dan itu siap dengan penginapan sepanjang pengajian. Jadi mereka tak payah menyewa di luar. Tak payah. Jadi di Unity ni antara kelebihannya, kekuatan kita adalah kita menyediakan penginapan sepanjang pengajian dan itu sudah termasuk dengan pakej pembiayaan daripada PTPTN. Jadi ibu bapa ni modalnya pelajar-pelajar ni cuma 250. Cuma mak bapak kena bagi belanja makan lah untuk anak-anak ni. Kalau dia duduk rumah pun makan juga. Ya, betul. Kan? Dan modal itu sebenarnya adalah untuk satu jangka masa panjang. Kita cerita tadi 100 tahun. Kan? Bukan 10 tahun, Betul. bukan 1 tahun. Ya. Jadi of course itulah yang kita nampak bahawa boleh masuk ke Unity, jadi talent halal, boleh ambil program ni, Diploma Pengusahaan Industri Halal dan boleh merebut peluang-peluang yang kita sebutkan tadi ke peringkat global, kan? Bidang pekerjaan yang sangat menarik lah, yang menunggu anak-anak sekalian. Okey, baik. Macam tadi penginapan disediakan sepanjang pengajian. Betul, betul. Macam saya dahulu di Universiti IPTA lah, untuk saya kekal sampai ke penghujung pembelajaran, sampai habislah, sampai Kongo. Tahun pertama saja yang saya dapat betul. tempatnya, tapi tahun lain saya perlu bersaing. Aktif. Saya kena aktif, saya kena dapat merit untuk kekal dalam college tu. Adakah sama di Unity? Di Unity memang komitmen kita lah. Kita sediakan kemudahan penginapan ini sepanjang pengajian. Jadi tak perlu berlawan-lawan. Tak perlu berlawan. Jangan buat kes lah. Okay. Kalau ada kes tata tertib, kes disiplin, yang mungkin kena buang, dia kena buang terus lah. Jadi kita tak perlu, maknanya kita sediakanlah itu satu komitmen kita untuk berikan pengalaman pembelajaran yang selamat dan yang selesa kepada pelajar-pelajar kita. Okey, baik. Okey. Dan lokasinya pula di Port Dickson kan? Kita ada 2 kampus, satu di Port Dickson kan, dan juga satu lagi di Kota Baru. Dan pelajar-pelajar di Unity ini daripada seluruh negara. Termasuk juga kita ada pelajar-pelajar antarabangsa. Oh, ada pelajar antarabangsa juga. Jadi tidak hanya pelajar Negeri Sembilan atau pelajar Kelantan saja. Kita ada pelajar daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Johor, daripada Kedah, Perlis. Jadi mereka yang belajar di Unity ni dia ada, kita panggil diversity. Kan? Kita boleh kenal budaya orang Sabah macam mana, kan? Budaya orang Johor macam mana, bangsa Johor, kan? Kemudian orang Perak apa dia, perangai dia. Jadi itu juga satu pengalaman pembelajaran, kan? Jadi daripada mana saja kita di Malaysia ni boleh datang belajar di Unity. Kita juga ada pelajar-pelajar antarabangsa daripada Indonesia, daripada Brunei. Jadi itu juga akan memperkayakan pengalaman pembelajaran, kita memahami budaya dan juga networking kita. Jadi cubalah kan, apply Unity dan tengok kalau sesuai, bolehlah terus menyambung pengajian di College Unity. Okey, baik. Jadi apa nasihat Encik Amir kepada para pelajar lepasan SPM yang berminat untuk menceburi bidang halal ini? Nasihat ringkas saya pertama, buat kajian lah. Kan, sebab sambung belajar ni satu keputusan yang besar dalam hidup kita. Ya, betul. Kan? Walaupun kita belajar tu mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tetapi dia menentukan perjalanan kehidupan kita untuk 30-40 sepanjang hayat lah. Ya, betul. Kalau kita salah ambil bidang, kan, jadi kita akan menanggung. Dan mungkin tak sedikit pelajar yang dia ambil program ni kemudian dia tukar, ataupun dia dah habis dia ambil program lain. Dan ada juga yang ambil bidang perubatan akhirnya tak jadi doktor. Jadi buat kajian, tengok apa minat kita, kan, dan juga tengok apa kelayakan kita. Kan? Kita layak tak nak buat program, contohnya program kejuruteraan sebagai contoh. Kan?
ataupun apa keupayaan kita, Ya, betul. kan? Dan juga jangan ketepikan IPTS, Ya, betul. kan, atas faktor mahal ataupun tak cukup duit. Terutamanya di College Unity lah, Ya. kan? Jangan takut dengan option yang ada di IPTS. Betul. Kan, sebab IPTS ni dah berada dalam ekosistem pendidikan tinggi ni dah lama, kan, dan 50% pelajar yang berada di pendidikan tinggi sebenarnya belajar di IPTS. Okey. Jadi bukanlah satu, kata orang tu, standard yang rendah lah untuk belajar di IPTS. Betul. Kan, kita di Unity ni dah hampir 30 tahun lah, dan kita dah lahirkan puluhan ribu graduan yang telah berjaya dalam bidang kerjaya. Ada yang menyambung pengajian peringkat PhD, yang jadi ketua jabatan di universiti, ada jadi usahawan. Jadi tak ada kurangnya standard kita kalau kita menyambung pengajian di IPTS, khususnya di College Unity. Okey, Khususnya dalam bidang halal. Baik. Okey. Terima kasih banyak-banyak Encik Amir Hamzah Mat Isa yang telah bersama dengan kita sepanjang podcast ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Sebenarnya sudi hadir di Beyond Halal Podcast. Jadi, untuk lepasan SPM yang berminat untuk membina masa depan dalam bidang halal, bolehlah layari www.unity.edu.my untuk maklumat lanjut, atau boleh scan pada QR yang tertera di kaca mata anda. Okey. Jadi jumpa lagi kita di episod akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada penaja kita, Kumpulan Pendidikan Unity, peneraju pendidikan halal di dunia. Saya Hanisah Isnin, hos anda pada hari ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.